Balik dah bungkuk kat. Ni at least tak ada teruk sangat basah kan. Teruk lah, dia macam teruk lah. Dia seluar dia. Okey, jadi saya dengan Aiman terlebih dahulu kita akan gerak untuk sambung kita punya buat swimming pool. Saya dengan Aiman akan sambung buat swimming pool. Lepas tu Aiman dan juga Makwell, Abang Isa, dia akan sambung kerja diorang untuk welding. Sebelum diorang sambung tu, kita orang sambung dulu buat swimming pool. Sebab swimming pool ni agak kesangan sebab kita di tengah hujan. Okay. Boleh ya? Kita akan selalu abadi. Tukar. Hujan boh! Lepak boh! Aduh. Habislah. Long kati banjir dah top pipe. Okey, kita ada satu masalah besar sekali iaitu skylift kita dia short sebabkan hujan terlampau lebat. Semalam lagi. Jadi kita belum dia kerja. Jadi saya cuba contact lagi beberapa skylift dekat Terengganu. Kita ada beberapa kenalan lagi dekat Terengganu untuk kita tukar skylift kita. Sebab kalau tak ada skylift, kita tak boleh buat kerja. Bila kita tak boleh buat kerja, dia tak ada skylift, kita tak boleh buat swimming pool. So bila tak boleh buat swimming pool, kita tak boleh mandi. Jadi kita kena buat swimming pool cepat mungkin. Jadi tak ada skylift, memang tak boleh jalan. So saya kena contact lagi beberapa skylift kat Terengganu. Sebelum naik, kita nak ambil dulu apa ni barang. Sekarang tengah hujan kan. Naik barang dulu lah. Okey Zul. Jom. Cement board tu tak boleh naik banyak tau. Sebab ada limit. Sikit lah. Kan terbalik pula lori abang. Dah okey. Dah. Okey. Boleh bawa banyak pun. Tak apa, saya bawa sini sikit. Boleh. Kan terbalik kan. JCB dengan Skylift berbeza.